Assalamualaikum semua. Okey, video ni mungkin video yang anda semua nantikan sebab akhirnya kita jadi orang yang antara yang terawal untuk dapat gun 16 Maglev Max. Kalau tak silap saya nama dia gun 16 Maglev Max. Jadi yang ini buat kali pertama. Selalunya saya dapat Rubik daripada gun ni biasanya lambat sikit, tapi kali ni kita antara yang terawal guys. Mungkin juga yang pertama di Malaysia. Jadi tanpa buang masa, jom kita tengok gun 16 Maglev Max. Kalau tengok kat sini kotak dia dah agak kemik. Saya sebenarnya risau jugalah. Saya harap dekat dalam ni tak ada masalah lah Boleh nampak dia ni memang kotak dia agak kemik sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tak ada apa-apa yang rosak. Uyuh, cantik warna dia. Tengok dulu kotak dia. Alhamdulillah kotak dia memang dalam keadaan yang baik. Kalau korang nak tahu, gun 16 Maglev ni gun yang pertama yang dia punya design dia tukar sikit. Kalau tak sebelum ni, semua gun 14, 15, 13, 12 semua lebih kurang. Sebab masa diorang dah buat 12 tu, masa tu antara gun yang paling sedap. Dan kemudian dia hanya improvise daripada design gun 12 tu. Dia tukar sikit je. Sampai kali ni memang dia betul-betul tukar. Jadi bagi saya, ini mungkin gun yang paling exciting. Saya tak tahu ada berapa banyak variant, tapi dia ada hantar kat saya ni satu saja. Mungkin sebab harga dia mahal, jadi dia hantar satu je. Okey, jadi inilah dia. Saya rasa dia punya packaging dia mungkin lebih kurang dengan gun punya style tema lah Tema dia macam style Galaxy sikit. Okey, boleh tengok dia punya kotak memang cantik. Tapi boleh bagi saya lebih kurang sama dengan gun-gun yang sebelum ni. Gun 16 Maglev Max UV. So saya harap ini adalah variant yang paling tinggi lah. Pandang pertama gun 16 Maglev Max. Okey, kita ada dapat dia punya card. Oh, card dia macam dia punya material jenis cardboard lah Dia bukan macam plastik tu. Nampak dia senang bengkok. Accessories box dia agak besar. Mungkin ada bag. Saya harap dia tukar warna bag dia. Oh, kali ni warna hitam. Oh, yang ni rasanya sama dengan gun New Black. Okey, dia bagi bag macam ni. Bag gun. Nice. Dia punya material dia bukan macam baldu yang macam dulu. Dia jenis macam lain sikit dia punya material. Dan kita tengok kat sini kita ada dia punya tools. So, tools dia cuba korang tengok ni. Kat sini ada dia punya logo gun. Kemudian dia ada macam cap. Oh, apa ni? Saya rasa ni dia punya tensioning system dia. Okey, ni mungkin tensioning system dia. Dan ini ada kemungkinan inilah yang untuk buka dia punya center cap Kita akan guna ni untuk buka center cap dia. Kalau korang tengok kat sini dia ada 6 setting untuk center travel. Dan tension pula ada 12 settings. Okey, yang ni mungkin dah cukup dah untuk kebanyakan orang. Dan magnetic strand dia sama juga macam dulu. Kita boleh tukar dia punya gun magnetic system sama ada kita nak yang white ni. Yang white ni adalah medium. Yang saya pakai sebelum ni biasanya saya pakai yang medium. Yang blue adalah yang lemah. Dan yang warna hijau green ni adalah strong, yang paling kuat lah. Dekat sini dia ada tunjuk macam mana dia punya tensioning system atau GES Pro Plus ni, macam mana dia berfungsi. Dan ini dia ada tunjuk juga macam mana nak buka dia. Dia ada center cap opening tool dia. Dan perkara yang saya paling tunggu-tunggu adalah nak tengok sendiri macam mana Rubik dia. Jom kita unbox. Kotak dia adalah kotak yang sama dengan gun 15 Dia jenis kotak macam ni. Saya buka. Yes, memang sama. Wow. Dan dekat bawah ni guys, macam biasa, dekat bawah ni dia akan ada dia punya magnet dan magnet dia nampak macam lain sikit. Dia tak nampak macam yang dulu punya. Dia macam ada tutup sikit dekat bahagian bawah tu. Okey, jadi saya nampak satu benda yang lain dekat sini. Okey, design dia kita boleh nampak yang ini macam style Rubik moden sekarang. Korang nampak tak? Dia ada dekat bahagian dalam tu. Ada macam ring kat bahagian dalam tu Ring tu selalunya adalah petanda yang Rubik ni corner cutting memang padu. Saya ambil kejap Rubik gun 15 Maglev sebagai comparison. Sekarang dekat tangan saya ni adalah gun 15 Maglev. Korang boleh nampak kat dalam ni dia tak ada macam ring tu. Sebab ini adalah design yang sama macam dululah. Walaupun corner cutting dia bagus, tapi kita tengok macam mana pula dengan yang baru ni. Out of the box dia punya Rubik boleh tahan agak ketat juga. Okey, daripada segi tensioning dia nampak dia tak fleksibel terlalu banyak, tapi saya rasa masih okey. Jadi saya akan cuba buat pusingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Okey, pertama sekali saya dah perasan yang walaupun dia maglev, dia tak laju sangat.
So far, wah, dia memang tak laju sangat. Itu adalah petanda yang baik. Dan dia punya plastik kan memang rasa lain. Plastik dia rasa macam lebih senyap Contoh kalau saya main yang ni, korang boleh rasa plastik ni lebih jenis macam hollow sikit. Dia bunyi macam, tapi kalau yang ni, dia bunyi dia macam perlahan sikit walaupun tak ada minyak lagi rasanya. Ataupun mungkin dah ada minyak daripada kilang. Korang dengar tak bunyi dia? Bunyi dia macam dikurangkan sikit guys. Wow. Tapi semestinya Rubik ni masih dikategorikan sebagai Rubik yang laju. Cuma dia tidak terlalu laju sampai macam tak terkawal. Kalau korang tahu kan GAN 15 maglev kan, yang macam saya main ni, kebiasaannya dia memang agak laju sampai susah nak kawal. Kecuali GAN 15 New Black. Sebab GAN 15 New Black kita tahu dia guna spring. So far saya rasa ini adalah review yang sangat-sangat positif. Dan out of the box pun saya rasa saya mungkin tak ada masalah untuk dapatkan masa yang baik. Design dalam dia pun sama juga. Dia dah upgrade dah. Memang lain. Saya akan bandingkan dengan GAN 15 Anda boleh nampak ini memang design yang sangat-sangat berbeza guys. Tengok ini GAN 15 dan belah kanan saya adalah GAN 16 maglev max. Dan dia juga ada kat tengah ni iaitu edge, repelling magnetic edge Dan ni dah tak ada dragon scale dekat bahagian bawah ni. Macam ni ada dragon scale. So kalau saya buka dekat bahagian dalam ni pula, dia punya corner design lebih kurang macam ni. Korang boleh nampak dia punya design, perbezaan design dia. Yang belah kiri ni adalah GAN 15. Korang boleh tengok dia punya berbezanya. Yang ini dia punya bahagian bawah ni macam lebih tinggi sikit. Yang ni dia turun sampai ke bawah design dia. Dan bagi saya design yang paling banyak berbeza adalah di bahagian centerpiece dia. Korang boleh nampak yang ini macam dia ada collar sikit. Dan dekat dia punya edge, yang ni memang berbeza. Untuk core dia saya boleh nampak core dia lebih kurang sama. Tapi sebenarnya core GAN 16 maglev ni dia lebih tebal sikit. Core 16 ni dia lebih tebal. Jadi mungkin ini petanda yang bagus. Jadi dia lebih tahan lasak lah. Mungkin tak senang nak pecah. Untuk buka center cap dia kena guna dia punya tools ni. Okay, mungkin tekan kuat sikit. Okay. Macam tu ke? Okay, dah nampak dah. Wow, cantiknya. Boleh tak guna tools yang sama dekat GAN 15? Macam tak boleh je. Tak boleh dia punya tools dia lain. Kali ni dia punya nombor ni lebih terang Nombor dia lebih jelas lah. Senang lah nak baca macam ni. Ini adalah satu benda yang sangat bagus. Yang ni boleh setting sampai nombor 6 untuk tension. Dan yang ni pula boleh setting sampai 12 guys. Lagi banyak benda korang boleh try. Dan saya boleh nampak juga kat sini, dekat atas dia macam ada skru. Kalau yang ini nak buka dia, kita hanya perlu tolak dan pusing. Tapi yang ini ada skru Saya memang nak cuba buat beberapa soft. Okay, tapi sekarang ni setting dia macam agak ketat untuk saya. Wow, sedap lah. Out of the box pun macam saya dah dapat rasa tau. Dia punya rasa sedap tu. Satu benda yang saya baru perasan guys. Korang nampak tak dekat bawah tensioning system tu dia ada magnet. Cuba saya buka Wow. Dekat dalam edge dia ada magnet. Korang nampak tak ada macam bayang-bayang magnet tu? Dekat bawah kepala tu nampak tak ada macam warna gelap hitam sikit. Bawah tu pun ada magnet Korang boleh nampak daripada atas ni juga. Nampak tak kat bawah tu dia ada magnet. Korang nampak saya dah makin biasa dah guna Rubik ni. Dia dah start dapat masa-masa yang saya dah biasa. Jadi itu saja untuk GAN 16 maglev max ni. Saya rasa ni memang sangat-sangat berbaloi. Dan saya akan buat banyak lagi soft. Kalau saya dapat soft yang bagus-bagus, saya akan post di video-video seterusnya. Terima kasih GAN sebab sponsor Rubik ni. Jumpa korang lagi di masa yang akan datang. Kalau nak tengok lebih banyak unboxing Rubik yang baru-baru dan yang terbaik. Assalamualaikum.